Long ingatlah kat diri Pak Long sama Pak Long. Saya nak pesan ni. Saya bukan menantu Pak Long, Mak Long. Saya bukan anak Pak Long, Mak Long. Saya bukan anak menakan. Saya bukan cucu menakan. Saya bukan adik. Tak. Saya nak main pesan. Silalah beda. Tapi jangan lupa dekat diri sendiri. Pak Long cayalah. Pak Long duk hidup pun anak-anak tak apa nak bagi masa penuh ke Pak Long. Tambah Pak Long mati. Dah Pak Long tak boleh marah. Anak-anak mereka kalau Pak mereka berada keluarga tanggungjawab yang mereka nak kena laksana. Pak Long bagi tinggal pada Pak Long sama. Ni tanah bendang ni hampa jangan duk jual. Ni 3 relong ni hapak dengan mak nak. Hampa sewa ke hampa buat apa? Hasil tanah bendang ni tolong buat kebajikan untuk kami. Pak Long abang dah. Yang ni bagi kat masjid. Hasil dia masjid berapa peratus? Kat Mahat Tahfiz ni berapa peratus? Dekat surau dalam kampung ni berapa peratus? Dekat ni berapa peratus? Jangan apa pediah semua. Sebab percayalah Pak Long, anak-anak tak apa nak ingat bila Pak Long mati. Saya tak setuju pun. Mampu pi saya nak kata. Saya heran sangat. Tak heran lah Pak Long. Tengok batu cincin lah. Ni bukan orang kosong ni Pak Long ni. Tengok batu cincin pun tahu dah. Ni. Tu saya tak pakai lagi hak cincin. Tak ada kepak jari tu. Bini saya pergi simpan tak mana cari tak jumpa. Dia meluat tengok dia kata. Lebih pada Tok Bomo lagi. Tak boleh kepak jari punya besar batu cincin tu.